jadi Perdana Menteri. Rujukan orang-orang UMNO ni dia akan bawa apa dia bawa? Dia bawa ni lah, Kerajaan Akbar ni. Utusan Meloya. Kan? DAP tanding 90 kursi. Tanda soal. Dia buat tanda soal. Apa tujuan tanda soal? Tujuan tanda soal supaya kita tak boleh bawa ke mahkamah. Sebab kalau kita bawa ke mahkamah, dia akan kata, kami tanya je bukan tuduh. Dia akan jawab gitu lah. Kan? Tapi kita yang baca, orang Melayu baca. Orang Melayu tak baca tanda soal tu. Orang Melayu baca, homoi, 90 DAP bertanding. Dia tak tengok tanda soal tu. Baik. Berapa kursi yang DAP bertanding? Ini fakta PRU 2008. DAP bertanding 46 kursi. Tuan-tuan tahu tak, nak jadi Perdana Menteri, kena ada berapa banyak sokongan? Kita ada kursi 222. Maknanya mesti lebih pada separuh. Lebih pada separuh tu berapa? 112. Sebab kalau 111, baru sama banyak. Kan? 111 campur 111. 222. Mesti dapat sokongan 112. Tuan-tuan, mana nak jadi Perdana Menteri, mesti ada sokongan 112. DAP bertanding 46. Bila nak jadi Perdana Menteri ya? Nak jadi Perdana Menteri mesti sokongan 112. Sebab kursi ada 222. 111 pun tak boleh jadi Perdana Menteri lagi. Sebab kalau 111, saya sebut tadi sama banyak. Kalau Pakatan Rakyat dapat 111. Barisan Nasional dapat 111. Sudah. Sama banyak ni. Masa tu siapa yang lari paling laju jumpa Agong, dia jadi Perdana Menteri. Kan? Untuk tidak berlari jumpa Agong ni macam mana? Mesti lebih satu. Lebih satu berapa? 112. DAP tanding 46. Tuan-tuan. Tak boleh jadi Perdana Menteri. Hari ini, tuan-tuan tahu, Lim Kit Siang tanding ni mana? Dia umum. Kalau Lim Kit Siang nak jadi Perdana Menteri, ataupun nak jadi timbalan Perdana Menteri, dia akan kekal bertanding di Ipoh. Ipoh ni, dia menang dengan majoriti dekat 20,000. Sebab 80% Cina di Ipoh. Dia menang besar. Lim Kit Siang. Tuan-tuan tahu, Lim Kit Siang umum tanding di mana? Gelang Patah. Gelang Patah ni, BN menang dengan majoriti 8,000 undi. Dia mempertaruhkan masa depan politik dia untuk bertanding di Gelang Patah yang ada kemungkinan dia kalah. Kalau betul dia bercita-cita besar nak jadi Perdana Menteri, dia tak akan bertanding di tempat yang kalah. Tuan, maknanya dia tidak ada cita-cita jadi Perdana Menteri. Tuan, berani Datuk Najib tanding tempat lain? Kan, Lim Kit Siang dia berani tinggal Ipoh, pergi ke Gelang Patah, tempat yang Pakatan Rakyat kalah 2008, 8,000 majoriti. Berani Datuk Najib pergi cari tempat yang Barisan Nasional kalah majoriti 8,000. Tanding di situ. Macam Parlimen Batu sebagai contoh. Dia duk marah kat Tian Chua. Tanding Parlimen Batu lawan Tian Chua. Berani ke tak Datuk Najib? Tak ada. Hari ni orang minta roti pun orang kata roti Najib. Debat pun tak nak. Kan? Roti Najib ni mana roti tak ada telur lah. Itu maksud dia. Roti kosong. Pasal takut debat. Baik. Ni yang Cikgu Nan sebut tadi ni. Bila depan orang Melayu dia kata, jika Pakatan Rakyat menang, DAP jadi Perdana Menteri. Depan orang Cina dia kata, kalau Pakatan Rakyat menang, PAS jadi Perdana Menteri. Jadi kita kena tanya. Kalau dia mari, pemimpin UMNO mari, ataupun juru kempen UMNO mari beritahu pada kita, dia kata, Pakcik, PAS, DAP jadi Perdana Menteri kalau Pakatan Rakyat menang. Tuan-tuan tanya, Pakcik nak tanya ni. Kan? Depan orang Melayu kau kata DAP jadi Perdana Menteri. Depan orang Cina kau kata PAS jadi Perdana Menteri. Mana satu yang betul? Tuan, depan masyarakat Cina, PAS jadi Perdana Menteri. Baik. Dalam kajian kita, tuan-tuan tahu tak? Ini satu keputusan yang menggemparkan kita lah. Saya pun terkejut bila kita keluarkan nama senarai calon. Tuan-tuan. 2008,
calon Melayu dalam Pakatan Rakyat. Masa tu tak ada lagi Pakatan Rakyat. Tapi kita dah bersetuju untuk 1 lawan 1. Kalau di AP tanding situ, PKR dengan PAS tak akan masuk bertanding. Kita setuju. Baik. Masa tu tuan-tuan, calon Melayu dalam persetujuan kita, calon Melayu ada 146 orang bertanding. 146 orang bertanding di 146 kursi. Pilihan raya 2008 ni. Calon bukan Melayu 76 orang. Tuan-tuan tahu tak Barisan Nasional, calon Melayu bertanding ramai mana? Calon Melayu dalam Barisan Nasional hanya bertanding 123 kursi. Bukan Melayu 99 kursi. Maknanya Pakatan Rakyat bertanding kursi Melayu lebih banyak. Maknanya beza berapa antara kita dengan dia ni? 146 kita, 123 dia. Mana? 146 Pakatan Rakyat, 123 Barisan Nasional. Berapa beza? 23 kursi berbeza. Maknanya Pakatan Rakyat lebih Melayu 23 orang dalam persaingan dalam pertemuan pilihan raya 2008. Tuan-tuan, 23 ni yang sepatutnya milik UMNO, UMNO serah kursi ini kepada bukan Melayu dalam Barisan Nasional. 23 kursi. Tuan-tuan, saya boleh sebut satu persatu kursi tu untuk tuan-tuan tahu. Kan? Ni, tuan-tuan tengok. Teluk Kemang, Negeri Sembilan. Barisan Nasional letak calon Sonti Naden. Sonti Naden. Ada bunyi Melayu tak? Kita Pakatan Rakyat letak Kamarul Bahrain. 2008 menang Kamarul Bahrain. Sebelum ini Sonti Naden menang 2004. Ahli Parlimen di Teluk Kemang adalah Sonti Naden. 2008 ahli Parlimen Melayu menjadi ahli Parlimen Teluk Kemang. Kamarul Bahrain daripada Pakatan Rakyat. Maknanya menang Pakatan Rakyat bertambah 1 kursi Melayu. Baik. Kota Raja Witness Warren yang menang sebagai ahli parlimen tahun 2004. 2008 kita letak Dr. Maria. Menang Dr. Maria. 2 dah kursi Melayu. Menang Pakatan Rakyat. Dah 2 dah bertambah. Bandar Tun Razak Tan Chai Ho. Dia adalah wakil rakyat tahun 2004. 2008 kita letak Tan Sri Khalid. Menang Tan Sri Khalid. 3 dah kursi Melayu. Ahli Parlimen Melayu bertambah. Baik. Kuantan Fuah Kiau lawan Fujia Saleh. Menang Fujia Saleh. 4 dah kursi Melayu bertambah dalam parlimen ni. Dengan kemenangan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya 2008, dah ada 4 kursi Melayu bertambah. Ada kursi yang kita menang pada peringkat awal. Ni Hulu Selangor. Mula-mula pilihan raya 2008. Kita dah menang dah. Dr. Zainal Abidin ni menang. Tapi dia meninggal dunia kerana barah. Buat pilihan raya kecil. Maka kursi ni yang sepatutnya. Kan? UMNO pertahankan untuk orang Melayu. UMNO serah pada Kamalan Naden. Menang Kamalan Naden. Kan? Baik. Saya sebut pada tuan-tuan sekalian. Ada 17 lagi parlimen. 17 lagi parlimen. 2008 Pakatan Rakyat kalah. Cuba bayangkan 17 ini kalau Pakatan Rakyat menang, maknanya akan bertambah 17 lagi ahli parlimen. Kan? 17 ahli parlimen. Campur 4, campur Hulu Selangor tadi, kalau kita menang juga, dia jadi 18. Campur 4, 22 kursi parlimen. Tuan-tuan. Ni. Kursi parlimen yang sepatutnya orang Melayu menang. Sebab itulah saya kata tak benar kalau sekiranya orang dakwa bahawa menang Pakatan Rakyat Cina akan bertambah dalam parlimen dan sebagainya. Tak benar sebab kita buktikan bahawa calon Melayu lebih ramai dalam Pakatan Rakyat berbanding dengan Barisan Nasional. Tuan-tuan. Inilah parti komponen bukan Melayu. Dalam Barisan Nasional 11. Campur UMNO 12. Campur PBB 13. Tuan-tuan pergi tanya orang UMNO, berapa parti komponen dalam Barisan Nasional? Dia sendiri tak tahu jawab. Dia 13. Daripada 13 itu tuan-tuan, 11 bukan Melayu, 2 je Melayu. UMNO dengan PBB Hak Taib Mahmud tu.
Yang lain, saya boleh sebut nama tuan-tuan. Kita tunjuk gambar lah, senang. Takut orang tak faham. Kan? Tak nak. MCA, Chua Soy Lek. MIC, Palanivel. PPP, M. Cavius. Gerakan, Koh Sukun. SUPP, Jos Chan Hong Nam. PBS, Joseph Pyren Kitingan. LDP, Liu Viu Kiong. PBRS, Joseph Korop. SPDP, William Marvin Ikom. PRS, James Jemut Masing. UPCO, Bernard Dilok Dumpok. Tuan-tuan, saya ulang nama ni. Chua Soy Lek, Palanivel, Cavius, Koh Sukun, Jos Chang Hon Nam, Joseph Pyren Kitingan, Liu Viu Kiong, Joseph Kurup, Marvin Ikom, James Jemut Masing, Bernard Gilok Dompok. Ada bunyi Jawa tak? Ha. Tuan-tuan. Ni. Duk sibuk UMNO, duk sibuk satu dalam DAP dalam Pakatan Rakyat, DAP dalam Pakatan Rakyat. UMNO sibuk DAP dalam Pakatan Rakyat. Dia tak sedar dalam dia ada 11. Tuan-tuan.